Selepas solat, ajarkan kepada anak-anak untuk berdoa. Antara doa yang perlu kita biasakan dan ajar kepada anak-anak ialah Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa tu, yang bermaksud, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Allahumma ghfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Waliwalidayya, dan kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya. Kama rabbayani saghira, seperti mana ataupun sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu aku kecil. Jomlah ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang dikasihi diraikan Fadil Tuan Imam, seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa Masjid Muhammadi Angkasa Puri, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur dengan setting syukur yang tidak terhingga. Kita rafakkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dihidupkan oleh Allah sehingga ke saat detik ini. Sedar tidak sedar, kita dah berada di hari yang keempat Muharram pada hari ini, juga hari yang keempat pada tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan kehidupan kita yang masih berbaki ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa melorongkan kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, sehinggalah kebaikan itu akhirnya akan kembali kepada kita semula yang melakukan perkara itu. Dan kelak di antara amalan yang kita lakukan seumpama inilah yang akan memberikan kelebihan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekitar 3 minggu lepas kita baru saja selesai menunaikan ataupun melakukan ibadah yang namanya ibadah korban. Dan mudah-mudahan ibadah korban yang kita lakukan tersebut Allah terima dan Allah angkat. Allah terima dan Allah angkat. Yang Allah terima dan Allah lihat apa? Yang Allah terima dan Allah lihat ialah takwa yang ada dalam jiwa dan diri-diri kita semua. Allah menyebut dalam sepotong ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ila akhir ayat. Allah berfirman, dan di situ ialah selama-lamanya tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang tidak sampai itu Allah sebut luhumuha wala dima'uha, daging-daging dan darah-darah, yakni binatang sembelihan tersebut. Walakin, dan tetapi yang sampai kepada Allah apakah ianya? Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah takwa yang ada dalam diri dan jiwa-jiwa kamu. Mudah-mudahan amalan itu akan menjadi salah satu di antara amalan yang besar dan berat timbangannya nanti. Dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan terus kita ke dalam syurganya. Syurga yang penuh dengan nikmat berada di dalamnya. Dan syurga itu pula adalah syurga yang disediakan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Sebab nak masuk syurga ni bukan senang. Termasuk saya, bukan senang nak masuk syurga Allah. Perlu kepada usaha mujahadah yang berterusan. Lantas mudah-mudahan kita semua akan diberikan rahmatnya dan redanya. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada petang ni saya ingin bawa sepotong ataupun satu tajuk yang membincangkan tentang ajar kepada anak. Tajuk tu ialah ajar kepada anak. Tajuk tu saya petik daripada kitab Teman di Barzah ini, yang mana antara perkara yang boleh kita ajar kepada anak-anak kita ialah berdoa selepas solat. Antara perkara yang boleh kita ajar kepada anak kita ialah untuk berdoa selepas solat. Kita lihat caranya begini dia. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, berkata pengarang, selepas solat ajarkan kepada anak-anak untuk berdoa. Antara doa yang perlu kita biasakan dan ajar kepada anak-anak ialah Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa yang bermaksud, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Allahumma ghfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Waliwalidayya, dan kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya. Kama rabbayani saghira, seperti mana ataupun sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu aku kecil. Jadi hari ini kita dengar syarah ni untuk kita ambil iktibar bersama, termasuk saya. Kita hari ni kalau ada anak ni di antara harta yang mana di antara matlamat kita mendirikan rumah tangga ialah kita nak mendapatkan zuriat. Jadi apakah zuriat kita tu, kita nak biarkan mereka itu hanya kita besarkan mereka dengan berikan mereka pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal yang lengkap dan sebagainya semata-mata, tak. Tetapi kita nak zuriat keturunan kita tu akan membantu kita. Seperti hari ini kita tengok kisah bagaimana almarhumah Nurli Syahirah yang meninggal dunia, dan meninggal lebih kurang 3 minggu lepas, waktu mereka berjalan balik daripada Setiu, Terengganu, nak balik ke kampus mereka di UPSI. Bas yang mereka naiki terlibat dengan kemalangan jalan raya. Di Lebuh Raya, Gerik Jeli. Walaupun nama Lebuh Raya tak macam Lebuh Raya lah, kita tengok kan. Sampai 2-3 hari lepas kan, ramai masih berbondong-bondong datang menziarahi pusaranya,
kemudian melihat mushaf yang ditulisnya, ayah ni bangga lah kan. Tapi nak dapat anak seumpama itu, dia bukan senang. Termasuk saya yang bercakap ni pun sedang berusaha, dan kita minta Allah kurniakan. Sebab tu anak ni berharga bernilai. Almarhumah menghafaz Al-Quran, menjaga Al-Quran, malah sangat menghormati ayah, mak dia dan sebagainya, dan akhirnya meninggal dengan dakapan Al-Quran pada dadanya ataupun pada dirinya. Yang tu kita tak cerita lagi, yang kata bau harum kan, tempat kemalangan bas tersebut, wartawan yang buat liputan, dia kata bau dia subhanallah harum seharum kasturi. Doktor yang buat postmortem pun sama. Kemudian pemandu van jenazah yang bawa balik jenazah daripada hospital Ipoh nak balik ke tempat mereka pun menceritakan keadaan yang sama. Nak cerita pada kita itu keadaan mereka. Apa yang kita boleh ajar kepada anak kita ialah untuk berdoa. Dengan doa seringkas tadi ataupun doa yang lebih pendek, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampunkanlah dosaku wahai Allah dan kedua bapaku. Kalau kita dapat panjang sikit tadi lah, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa yang dibacakan oleh anak-anak kita kepada kita, doa itu Allah perkenankan. Sebab di antara yang disebut ialah doa bila mati seseorang anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Salah satunya ialah doa dari anak yang soleh. Sekiranya anak yang soleh mendoakan ibu dan ayahnya dengan doa seperti tadi, pada jam sekarang 1:24 petang, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa itu terus Allah angkat dan Allah perkenankan. Hatta mak ayah tersebut dah meninggal dunia ataupun masih hidup, sampai doa tersebut. Sebab tu hari ini, termasuk saya balik di kisah tadi, bila ditemu bual ayah kepada almarhumah Nurli Syahira tersebut, hafizah, dia menghafaz Al-Quran. Lalu ayah dia kata nak suruh anak dia tu, dia kena mula dengan diri dia dulu. Kalau nak suruh anak kita baca Quran sebagai contoh, kita sebagai mak ayah yang kena mulakan dahulu. Kalau kita nak suruh anak kita solat berjamaah di masjid, di surau dan sebagainya, kita sebagai ayah yang kena tunjukkan contoh teladan dulu. Demikian kalau kita nak suruh anak kita berdoa untuk kita dengan doa seperti tadi, kita pesan anak kita jangan lupa setiap kali lepas solat doakan dengan doa seumpama itu. Tetapi kalau sekiranya kita tak buat, bagaimana kita nak dapat doa dari anak-anak kita? Maksudnya apa? Maksudnya kita yang kena mula dahulu. Termasuk saya lah sama. Kalau kita nak anak-anak kita doakan kita nanti, maka daripada saat ini, ketika ini, kita juga kena selalu mendoakan ibu dan ayah kita, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita doakan. Anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya, dan mereka membesar melihat suasana yang mereka besar dan bagaimana dididiknya. Kalau sekiranya mereka dibesarkan dalam keadaan yang baik, yang ditunjukkan contoh oleh ibu dan ayahnya sendiri, maka anak-anak itu akan contohi. Yang baik mereka ikut, yang tak baik pun mereka ikut. Okey, terbalik pada bincangan. Terangkan kepada mereka kenapa perlu membaca doa sedemikian. Kerana di dalam doa itu adanya doa memohon kesejahteraan untuk kita sebagai ibu bapa. Ajarkan mereka baca sekalipun kuat, sehingga kita dengar, supaya apabila kita tiada nanti, mereka akan terus dan tetap membacanya.
Jadi kita ajar dari sekarang. Kita kena terang kenapa nak kena baca tersebut. Sebab dia kenapa. Terangkan antara sebabnya dalam doa itu adanya memohon kesejahteraan kita sebagai ibu dan ayahnya. Malah kita hari ini pun kita sentiasa mendoakan ibu dan ayah kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita doa. Bayangkan kalau seorang yang mempunyai 5 orang anak, setiap anak dia dah ajar daripada kecil lagi anak tu jangan lupa doa dengan doa seumpama tadi. Maka setiap hari walaupun mak ni dah terbaring dalam kubur sana, ayahnya pun dah terbaring dalam kubur sana, tapi doa itu tetap sampai kepada mereka. Maksudnya ialah setiap kali lepas solat, kalau contohlah dia ada 5 orang anak dan kelima-lima berdoa, maka setiap kali lepas solat 5 doa sampai pada dia. Lepas solat Zuhur, contoh sebentar lagi dia akan solat Zuhur, kemudian selepas solat Asar pun begitu, 5 doa sampai pada dia. Selepas solat Maghrib pun begitu. Maka doa itulah yang menjadi kepentingan untuk kita nanti. Termasuk saya sama. Kita dah terbaring dalam kubur. Dalam kubur dah tak ada lagi ibadah yang namanya solat, tak ada. Dalam kubur sana tak ada lagi ibadah yang namanya puasa. Dalam kubur sana tak ada lagi ibadah yang namanya zakat. Dalam kubur sana tak ada lagi ibadah yang namanya haji, umrah dan seumpama dengan. Dalam kubur tak ada lagi peluang untuk kita nak membaca Al-Quran. Di manakah kita nak beramal kesemuanya di dunia ini? Dalam kubur itu adalah merupakan di antara permulaan sebelum kita pergi ke padang mahsyar ataupun di yaumil mahsyar nanti, yaumul akhirah nanti. Kita akan sampai ke sana dan di sana adalah hari pembalasan. Allah akan membalas berdasarkan amalan kita. Baik amalan kita di dunia, maka baiklah akibat yang kita akan terima. Tetapi sebaliknya, hidup dalam keadaan sentiasa melakukan perkara yang ditegah oleh Allah dan Allah perintahkan dia tinggalkan, maka bersedialah dia menerima azab siksaan. Lalu kita ajar pada anak itu, walaupun kuat sekalipun dibaca tak apa. At least dia dengar. Tambah kalau macam anak yang kita hantar belajar, pastilah contoh Pusat Asuhan Tunas Islam, hantar, kadang-kadang ustazah dia ajak sekolahan solat duha je pun. Solat duha, solat duha 2 rakaat, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca doa iftitah kuat-kuat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, sampai habis. Fatihah pun dia baca kuat, padahal solat sunat tak baca kuat pun, dia baca kuat. Kemudian rukuk dia baca dalam bacaan rukuk pun dengan kuat. Maka pada doa pun dia angkat tangan kuat-kuat, dia doa. Tak apa, biar kita ajar dari kecil, dia dah biasakan. Dan mulut dia kalau setiap kali lepas solat tak akan lupa untuk berzikir kepada Allah, membesarkan dan mensucikan Allah. Kemudian dia juga akan sulam dengan berdoa kepada Allah. Maka doa itu doa yang sangat-sangat penting, termasuklah untuk kita nanti. Hari ini penting untuk siapa? Mak ayah kita khususnya adalah tiada. Hatta yang masih hidup di dunia pun mereka mengharapkan doa daripada anak-anak dia. Satu hari nanti kita pula akan menggantikan tempat mereka. Maksudnya bukan duduk di rumah mereka, kita juga akan mendiami seperti mana mereka telah mendiami kubur tersebut. Ajar juga kepada mereka apabila terpandang sahaja tanah kubur milik orang Islam, bacalah doa buat mereka. Ajar mereka supaya memberi salam kepada ahli kubur. Assalamu alayka ya ahli kubur. Ataupun doa yang selalu kita baca, Assalamu alaikum, Assalamu alayna, salam sejahtera kepada kamu wahai penduduk-penduduk taman. Kita baca minal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallahu lahikun, di kalangan orang yang mukmin dan orang yang muslim, dan sesungguhnya kami juga selepas ini. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minin wal muslimin, dan selepas pada ini kami pun akan menyusuri kamu. Kalau kita fikir dari segi
logik. Kenapa kita bagi salam pada orang yang dah mendiami kubur tersebut? Bagi salam pada orang hidup je lah. Salam itu juga doa. Salam pun doa. Kita bagi salam. Kalaulah tidak ada manfaat, kenapa Nabi menyarankan untuk kita bagi salam pada penghuni kubur tersebut? Sebab dia ada manfaat. Malah mereka yang telah mendiami kubur hari ini, saat dan ketika ini, mereka menunggu-nunggu mana doa dari anak-anak kami, mana doa dari anak-anak kami. Dia tunggu. Lepas sehari dia masuk kubur tak sampai-sampai. Kemudian lepas seminggu pun tak sampai. Lepas sebulan pun tak sampai. Lepas tahun pun tak sampai-sampai doa. Dah masuk tahun yang ke-10, dah 10 tahun tunggu, masih belum sampai doa dari anak-anak. Allah, takkan kerugi itu. Sebab tu kita nak, kita ni Allah gerakkan hati selalu. Yang beri petunjuk apa? Allah. Yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan pun Allah. Jadi kita doa, mintalah Allah selalu campakkan petunjuk ke dalam setiap hati-hati kita ini untuk mendoakan kedua ibu dan ayahnya. Bacalah doa-doa yang lain. Selain daripada doa tadi, kita bagi salam pada penghuni kubur, bacalah doa-doa yang lain. Contoh kalau saya ziarah kubur mak saya ni, contoh saya kata, contoh untuk diri saya lah. Saya pun ziarah kubur mak saya, tak jauh dengan rumah saya. Kubur mak saya dengan rumah saya pun tak jauh, saya ziarah. Kemudian saya pun doakan, contoh mak saya dah terbaring dalam kubur, so Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Contoh saya baca. Dah baca untuk mak saya dalam kubur. Kan di sekeliling saya tu ada kubur-kubur yang lain juga, dan perkuburan orang Islam. Boleh tak kita nak doakan untuk yang lain? Jawapannya boleh. Malah dianjurkan juga untuk kita doakan. Saya pun tambah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu niat untuk penghuni-penghuni kubur yang ada juga di sekeliling ataupun dalam kawasan tanah perkuburan itu. Mereka dah tunggu anak dia doa tak sampai-sampai. Kita datang, kita doakan bukan untuk mak kita seorang, untuk mereka yang sekarang ni mendiami di tanah perkuburan tersebut juga kita doakan. Ajar juga supaya jangan memandang tanah perkuburan orang bukan Islam. Ini kerana ia memberi kesan yang tidak elok, iaitu akan menumpulkan penglihatan dan ingatan serta mengurangkan keimanan. Bila kita lalu kadang-kadang kita lalu kawasan kita panggil, kalau saya ingat kecil-kecil dulu, kakak saya pun sebut, kita lalu, mak saya pun, kita lalu jerat Cina. Kita panggil jerat kan. Kalau yang tak bagi kubur kita panggil jerat Cina contoh. Jadi bila kita lalu, apa yang boleh kita buat, dan kita ajar juga pada anak juga, kita elakkan daripada pandang tempat disimpannya mereka itu. Tak perlu pandang pun, malah dia tak meningkatkan keimanan sedikit pun, malah mungkin mengurangkan lagi keimanan. Ada contoh ada orang yang memang hari-hari dia kerja pergi balik naik motor, dan perjalanan dia tu daripada rumah nak tempat kerja, dari tempat kerja nak balik rumah dia semula, memang dia akan melalui sebuah kuil sebagai contoh. Kisah benar berlaku. Jadi apa yang berlaku ialah, bila dah hari-hari dia lihat, tak mahu sebut kat kuil ni kan macam-macam jenis patung berhala yang ada kan. Ada yang jenis ada yang belalai, ada yang tangan banyak dan sebagainya, macam-macam jenis. Jadi dia kata bila dia solat, seolah-olah dia terbayang-bayang bentuk dan gambaran berhala tersebut. Kan dia ganggu dah. Sedangkan kita solat, kita nak ingat apa? Ingat Allah. Tapi disebabkan bila lalu hari-hari di situ, dan benda itu dilihat pula dengan mata dan kepalanya, maka seolah-olah benda itu dia dah masuk dalam minda kita. Dan dia telah membuatkan seseorang itu dalam keadaan dia lalai lah dalam solat dia. Dia tak ingat Allah sepenuhnya dalam solatnya. Okay. Lihatlah para alim ulama dahulu, apabila tiba sahaja malam Jumaat, mereka akan mengunjungi tanah perkuburan
Beza dengan zaman kita sekarang ini, apabila tiba malam Jumaat, tanah kubur itu berhantu. Kenapa jadi sedemikian, kata pengarang? Kerana mindset, pemikiran kita yang terlalu obses terhadap cerita-cerita hantu, sehingga meninggalkan kesan kepada diri kita. Kesannya apa? Kesannya kita menjadi takut pada malam Jumaat. Takut. Akhirnya takut pada malam Jumaat, takut untuk mendatangi tanah perkuburan. Akhirnya ahli keluarga mahu pandang tanah perkuburan itu juga takut. Ni contoh contoh pengarang. Kadang-kadang hari ni, tambah kalau tak masuk, saya yakin yang datang khususnya pada tengah hari ini, baik yang muslimin, baik muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malah yang melihat dalam talian sekarang pun, kita tak termasuk golongan tu, insyaAllah. Kadang-kadang mak ayah ni daripada kecil dah ajar dah. Contoh, kata kat anak, pergi dapur, ada hantu, jumpa hantu. Daripada awal, daripada kecil dah, anak tu ditakutkan dengan hantu. Lah anak takut hantu, pergi. Nanti ada hantu, gelap tu ada hantu. Kita yang doktrin anak sebut patutnya takut pada Allah je lah. Hantu tu jelmaan syaitan, dia nak menakut-nakutkan manusia. Kenapa nak takut dengan syaitan? Syaitan pun makhluk Allah. Kenapa nak takut dengan jin dan seumpama dengannya? Mereka juga adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi disebabkan itulah. Kemudian pula kadang-kadang cerita ni banyak. Yalah, kalau dulu kita tengok ni, filem pun semua yang berkaitan dengan cerita-cerita hantu Allah. Kalau cerita hantu, ramailah, pecah panggung lah kita kata, ramai datang. Tapi cuba kalau cerita-cerita yang nak bagi pengajaran, kadang-kadang tak ada sambutan pun. Itu hakikat yang berlaku. Sebab tu kita ni, kita ajar pada anak, dan kita set dan minda ni, nak minta apa pun minta dulu dengan Allah. Daripada sekecil-kecil perkara yang kita nak, sehinggalah sebesar-besar perkara. Nak apa sekalipun, minta dengan Allah. Kemudian baru melalui makhluk. Jangan kita kata, ni dia boleh bagi aku. Kita pun sending dekat-dekat dengan dia. Kita pun bodek-bodek sikit dan sebagainya, mudah-mudahan kita dapat. Terkadang dia pun dah tahu, orang tersebut pun tahu, dia ni nak sesuatu dengan aku tak layan. Contoh kan. Tapi bila kita berkehendak sesuatu, minta dulu dengan Allah. Tak kira lah apa yang kita nak. Nak anak yang soleh, anak yang solehah, nak harta yang berkat di sisi Allah, nak kawan-kawan yang baik yang boleh sama-sama dengan kita, nak bawa selalu ke masjid dan sebagainya. Tak je, minta dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha memperkenankan. Cuma terkadang cepat atau lambat sahaja. Cepat atau lambat je. Kadang-kadang orang kata, aku dah lama dah doa dah. Berapa tahun? 2 bulan. Baru 2 bulan. Ada orang dah 2 tahun berdoa, tak dapat-dapat. Maksudnya, lamalah, tempoh tu lama. Dan Allah bagi pada seseorang, kebiasaannya Allah bagi bila dia perlu, bukan bagi bila dia hendak. Kan kita dapat bezakan dua. Yang pertama, kehendak. Yang dua, keperluan. Maksudnya, kalau kita nak menguruskan perbelanjaan keluarga kita pun sekalipun, contoh, kita nak menilai dari segi 2 aspek tersebut. Kita belanja, orang kata ukur baju pada badan sendiri kan? Kita belanja sekadarnya lah. Kalau tengok trend orang, memang tak ada kita. Dia tu rasa macam kereta ni tu baru pula, tukar. Itu kereta lain. Contoh kan, kita ni dekat 20 tahun dah kereta yang tu lah. Contoh kan. Terkadang Allah bagi bila mana Allah perlu, tahu kita perlu, bukan bila kita hendak. Bagi waktu kita hendak, terkadang kita tak rasa bersyukur dan tak rasa berterima kasih pada Allah. Tapi bila mana kita perlu ketika itu, dan memang kita sangat-sangat memerlukan, Allah bagi pada kita, Allah Akbar, ya Allah, Engkau ni benar-benar sentiasa memenuhi permintaan hamba-hambamu. Begitu maksudnya. Jadi bila kita buat, kita minta dulu dengan Allah. Sikit. Maka bila mana kita melihat keadaan ini yang berlaku dalam masyarakat kita, yakin dan percayalah,
tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita akan membina masyarakat yang harmoni, masyarakat yang sentiasa merasakan diri mereka bertuhankan Allah. Malah dalam solat juga kita baca kan, antara yang wajib kita baca menjadi rukun solat kita ialah membaca suratul Fatihah. Apakah ayat yang sering kita akan ulang dan ulang dan ulang ayat tersebut? Iaitu ayat yang kelima daripada suratul Fatihah. Kita menyebut dan kita meminta pada Allah dengan permintaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau sahajalah ya Allah yang aku sembah, dan Engkau sahajalah yang aku meminta pertolongan. Jadi bila kita faham perkara itu, tidak ada tempat lain yang kita nak sembah dan tiada tempat lain yang kita nak minta pertolongan. Yang utama dan yang menjadi kepentingan kita, kepentingan orang yang paling dekat dengan kita. Betul, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak menyeru pada kita, khususnya kita berada di awal Muharram ini, dengan beberapa perkara yang boleh kita niatkan bersama. Antaranya seperti yang kita bincang pada petang ni atau tengah hari ini, bahawa anak-anak yang kita miliki hari ini, anak ini termasuklah anak yang kita jaga, anak angkat dan sebagainya, termasuk mereka yang kita pernah memudahkan urusannya, yang terkadang ada di kalangan mereka yang tiada talian nasab keturunan dengan kita, tapi kita selalu santuni mereka. Contoh, kita pergi rumah anak yatim kan, kita selalu bagi mereka makan. Bila time raya kita belikan baju untuk mereka, mereka pun teringin nak pakai baju raya yang baru juga macam kita, contoh. Dan mereka menyayangi kita, dan mereka juga sekiranya mendoakan kita, turut doa itu juga sampai kepada kita. Pada kita teruskan buat kebaikan. Banyakkan kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat selagi mana kita mampu untuk melakukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kita letakkan keazaman kita untuk terus membanyakkan doa. Yang kedua ialah kita nak menjaga amalan-amalan kita seperti mana amalan solat yang kita dirikan setiap hari tersebut. Saya nak menyeru pada diri saya dan kita semua, khususnya yang muslimin yang hadir pada tengah hari ini, pada petang ini, kita niat bahawa kita juga satu hari nanti akan sentiasa berada pada keadaan yang mana keadaan itu adalah keadaan yang memberikan keuntungan semula kepada kita. Kita sentiasa jaga solat fardu kita dengan sebaik-baiknya. Dan niat kita mulai saat awal tahun ini, kita letak azam, kita nak solat fardu kita secara berjamaah. Itu kita letakkan niat yang sama. Setiap waktu lah. Ni Zuhur, cari asar, kemudian masuk malam nanti maghrib, kemudian sejam lebih selepas tu isyak, kemudian pagi esok, seawal pagi kita bangun solat subuh, dan begitulah. Solat fardu kita niat dan kita letakkan keazaman yang kuat, kita nak lakukannya secara berjamaah. Dan yang ketiga, teruskan kita mempergandakan lagi amal-amal soleh kita. Kalau mampu banyakkan baca Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran. Bila kita lihat dan kita membaca dan serta mendengar kisah yang berlaku pada almarhumah yang merupakan seorang ahlul Quran, sangat menjaga Al-Quran, Allah berikan kemuliaan. Dan hari ini kisahnya itu, walaupun dah 3 minggu beliau meninggalkan dunia, ramai yang hadir ke besar. Kita tolaklah yang benda-benda pelik itu, kita tolak. Kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut, melainkan yang baik itu kita teruskan. Maka mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita kekuatan untuk beramal insya-Allah. Jadi sekadar saja untuk hari ini, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya mohhon ampun pada Allah, mohon maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan menjadikan perhimpunan ini mendapat rahmat di sisi Allah. Perpisahan kita selepas ini, perpisahan yang juga mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.